Masa depan bukan sesuatu yang kita tunggu. Masa depan ialah sesuatu yang kita bina. Dan pembina masa depan itu ialah generasi kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Fatin Aisyah Sofia binti Al-Zahar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Temenggong Ahmad. Apakah ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh generasi kini? Jawapannya terletak pada 5 ciri murid sejahtera. Beradab merupakan nadi kepada pembentukan generasi yang berakhlak mulia yang menjadi tunjang kepada keharmonian dan perpaduan negara. Berilmu membuka jendela dunia dan menjadi pemangkin kepada kemajuan sesebuah bangsa. Berkemahiran mengubah pengetahuan kepada tindakan serta berani menghadapi cabaran demi mencipta peluang. Berdaya tahan membentuk jiwa yang kental untuk terus melangkah walau sebesar manapun halangan yang mendatang. Kasih. Berkeyakinan menyemarakkan keberanian untuk bermimpi besar, menyuarakan pandangan serta mencipta kejayaan yang luar biasa. Kelima-lima ciri ini bukan sekadar nilai yang dipelajari di sekolah, malah menjadi bekalan penting untuk membentuk generasi yang mampu memimpin, berdaya saing serta membawa kepada kemajuan negara. Murid sejahtera, masa depan negara. Sekian, terima kasih.